Okay, Assalamualaikum semua. Kembali kita dalam Rapid Ramadan. Okay, kita nak, macam biasa kita nak main 10 tambah 5. Okay, kita nak cuba develop uh, apa nama, cara fikir. Okay, kita dapat putih. Nah, right, good. Kita dapat putih, kita akan main London System D4. Kita besarkan sikit. Okay, D5 kita keluarkan Bishop. London System. Keluarkan, T2 lah. Okay, kita keluarkan kuda. Oh, okey. Apa ni dia gerakkan, dia serang kuda kita. Okey, tak apa. Kuda kita duduk tengah, serang dia balik. Eh. Okey, kuda. Okey, kuda selalunya dalam London System, kuda akan pergi ke atas. Okey, dia bagi kita bishop. Kita bilang apa eh? Kita nak gerakkan askar. Askar ni tak boleh gerak sebab nanti queen kena makan. So, dia nak draw. Okey, tak apa. Kita jalan je. Nak gerakkan askar ni pun boleh. Gerakkan kuda ni pun boleh. Sebab kita tak boleh. Alamak, apa dia resign tiba-tiba ni? Tak apalah. Okay. Kita cari opponent lagi satu. Tiba-tiba resign. Tak boleh buat apa. Kita sempat nak tak sempat nak main tadi. Okay, kita dapat London System lagi. D4. Okay, lepas tu Bishop. Okay, keluarkan Bishop. Uh, Selalu kita gerakkan kuda. Start. Okay, keluarkan Bishop. Keluarkan kuda lagi. Okay, position ni menarik. Sebab dia nak gerakkan kuda, dia nak serang askar. Jadi kita kena pertahankan askar. Okay, standard normal London system. Lepas ni gerak askar ke depan, keluarkan bishop ataupun kuda. Keluarkan kuda, kita keluarkan askar dululah. Kita nak kuda tu. Kita keluarkan kuda dulu. Kalau dia datang, kita boleh makan. Okay, keluarkan askar pula. Akhir kita nak gerakkan kuda ke tengah. Lepas tu kuda lagi satu ni datang sini. Bishop kalau nak develop boleh juga. Kita dapat askar piramid. Piramid askar kita. Dia serang bishop. Okay, tak apa. Kita boleh duduk tengah. Kalau dia makan, kita makan balik. Kita ada kawalan tengah. Kita biar je. Okay, lagi satu queen kita tengah serang. Kuda dia. So, kalau dia makan, kita makan je. Dia datang dengan queen lah. Hmm. Dia datang dengan queen.
dia nak makan askar ni. Jadi kalau dia makan, kita makan balik, dia nak makan askar tu. Okey. Dia nak jaga tak? Nak jaga boleh kita gerakkan queen. Gerakkan queen. Okey, boleh lah kita jaga. Okey, kita main normal chess. Kalau dia makan, kita makan. Dia tak boleh makan balik sebab ada queen jaga. Okey, keluarkan bishop. Okay, dia boleh castling sebenarnya. Tapi kalau dia castling, kita boleh makan askar ni. Okey, apa tu? Hmm, dia serang kita punya kuda. Tak ada masalah sangat. Kita boleh diterus serang kuda dia. Hmm. Okay, idea kita lepas ni kita nak makan kuda dia. Oh, dia makan. Okay. Kita boleh makan. Okay, bila king dia lari ke sana, kita boleh makan askar ni. Kita boleh fork. Nak fork ke tak nak? Okay lah, boleh lah kita fork. Makan askar. Serang dua-dua. Nanti dia makan sini, makan sini, makan sini. Lepas. Okay, kita makan dulu. Oh, kita boleh makan dia punya bishop juga. Tapi kita nak makan dulu lah. Okay, dia makan situ. Kita nak makan rook dia dulu. Tapi nanti dia check. Kita boleh makan. Okay, boleh. Kita makan rook dia dulu. Okay, dia makan. Kita makan balik. Kalau dia makan, kita cuba fork dia. Kita tengok dia dapat defend tak. Ataupun kita larikan kuda kita dulu je. Okay, dia tak nak makan tu. Sekarang nak buat apa? Askar kita kena serang. Kita boleh defend je kot. Sambil tu kita serang queen dia. Ataupun kita nak keluarkan kuda. Keluarkan kuda lah. Aktifkan pieces. Okay, kita bagi askar ni sebab kita nak serang. Sekali lagi, kalau dia makan askar ni, kita ada fork. Salah ni, alamak. Kenapa salah? Cuba tengok. Okay, siapa yang dah biasa main chess, cuba tengok kenapa gerak askar ke depan ni salah.
Jawapan dia sebab kita boleh makan. Kalau dimakan pakai bishop, kita makan bishop dia check. Okay, dia ada dua serangan. Askar serang bishop, kita serang bishop dia. Alamak. Okay, sepatutnya tadi askar ni tak boleh makan sebenarnya. Sebab rook ni tengah fin. Kalau coach try makan tak boleh. Tapi masalah ni sekarang, dia dah tutup. Jadi kita boleh makan, check. Dia kena lari. Lepas dia lari, kita okay, dia lari ke situ. Kita serang kuda dia. Kalau tak boleh, kuda serang, dia makan. Hmm. Okay, kita makan dia dulu. Dia tak boleh serang queen kita sebab Allah. Alamak, kesalah jalan pula. Kita boleh gerak sini. Tu baru nak gerakkan kuda tadi. Okay, mouse slip tak apa. Kita gerakkan rook. Boleh. Okay, alright. Dia bagi kita pawn. Okay. Alright, kelemahan. Okay. Kelemahan beginner selalunya dia bagi pawn free. Ini contoh dia lah. Dia makan dia punya extra ni. Lepas ni kita nak makan askar ni. Cuba checkmate. Tapi dia boleh serang. Dia boleh serang lagi sebenarnya queen kita. Okay, macam mana ni? Kita boleh makan. Makan dia. Oh.
kita ada checkmate dalam dua pergerakan. Okay. Siapa yang dah biasa main, cuba cari checkmate dalam dua pergerakan. Pertama, okay, nak check. Oh, dia tak force. Sebab dia boleh lari ke sini. Okay, tak force. Tapi, kita boleh dapatkan dia punya rope. Kita cari sekali. Check. Oh, dia checkmate. Okay. Checkmate. Check. Check. Oh, checkmate, checkmate. Okay, kat sini ada checkmate juga. Okay, checkmate. Okay, alright, kita analysis sikit. Oh, it's already analyzed. Okay, alright. So, macam biasa kita main London system. Okay, kat sini okay lagi. Dia gerakkan queen ni salah sebab kat sini paling bagus kita gerakkan askar. Gerakkan bishop, keluarkan bishop. Banyaknya blunder. Okay, kat sini komputer cakap kita boleh serang queen sambil pertahankan bishop. Itu memang best move lah. Push agak dia best move tadi. Kat sini kita ada fork. Ni lagi macam manusia sikit lah main. Atau machine tu. Makan kuih. Okay, alright. Kat sini ada bishop. Okay, coach rasa macam tadi bishop ni boleh serang queen. Bishop serang queen. Kita kena gerakkan queen. Lari. Coach kira tadi ada queen dari sini. Tapi lepas tu ada check. Oh, open check. Okay, alright. Tak boleh. Queen trap. Queen ini trap. Best move. Queen makan naik itu. Queen makan naik. Bishop makan, pawn makan. Okay, alright. So, dekat sini. Ini blunder sebab putih boleh hilang queen untuk dua piece. Okay, alright. Banyak yang merah. Okay. Dekat sini ada fork. Coach tak ambil fork tu. Tekan dia. Okay, ni blunder dia. Dapat satu free piece. Okay. Okay, dekat sini tadi termau slip. Sepatutnya coach gerakkan knight. Dekat sini lah. Tapi tak perasan kita tertekan tanpa sengaja. Okay, dekat sini kita dah ada mate info. Check. 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 Okay, alright. Macam mana nak kira mate info tu? Kita tengok semua forcing move. Pertama kalau check, kalau dia lari, kalau dia tak lari, kalau dia makan, kita ada checkmate. Okay, alright. Tapi sebabkan dia tak makan, dia lari, best move. Kita cari lagi check. Ada check kat sini. Queen pun check. Mana lagi bagus? Okay, alright. Coach check kat sini, queen check. Dia tak boleh lari. Dia ada satu je pergerakan. Kita check lagi. Satu je pergerakan lagi. So ada check. Okay, alright. So game ni kalau main betul-betul dengan orang yang rating lagi tinggi, rasanya coach kalah. Okay, sebab ada kesalahan dekat sini. Okay, alright. So kesalahan dia apa kat sini? Kesalahan dia, coach bagi peluang untuk bishop trap queen. Okay, alright. Okay, so tak apa. Waktu sini tadi, waktu queen turun tu tadi,
coach fikir dua benda. Pertama, kita gerakkan askar ni, dia fikir. Kedua, kita coach fikir gerakan bishop. Cuma sebab coach nak ajar kita untuk castling, tapi sampai ujung tak castling, okay, sepatutnya askar ni lagi bagus lah. Sebab kalau dia makan, kita makan queen. Check. Oh. Makan queen. Makan knight. Makan knight balik. Check dulu. Bishop makan. Bishop makan. Okay, alright. Kenapa dia bagi queen Gerak ke sini. Okay, queen lari. Queen lari. Knight tu kena makan. Oh, okay, alright. Oh, removing dari candle. Okay. So, dekat sini. Knight ke tengah. Bila queen datang, kita gerakkan pawn ke depan. Serang queen. Queen ni tadi jaga knight. Bila queen patah balik, kita boleh dapat knight. Itu dia. Okay, alright. Okay, coach pun tak perasan. Ngantuk-ngantuk ni. Puasa. Okay. Okay. Alright, itu sahaja. Ada peluang untuk hitam tadi. Okay, tapi dia tak gunakan. Tapi tak apa. Kita belajar benda baru hari ni. Okay, alright. So, itu sahaja London game kita untuk hari ni. Kita jumpa lagi. Bye.